Percutian tak dirancang pergi ke Cameron Highland. Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Macam biasalah Mama, ni video kemarin baru ada masa nak edit. Okey, masa ni kami memang tak ada planning pun nak naik Cameron Highland. Tiba-tiba ayah cakap jom naik Cameron Highland. Masa ni kami naik Cameron, kami lalu tapal lalu belakang. Tapi jalannya tak disarankan lah untuk yang ada anak-anak kecil sebab jalannya banyak bengkok-bengkok. Kita yang dewasa pun pening kepala, apatah lagi anak-anak kita yang kecil kan. Okey, time ni kami dah sampai dah area kampung. Tak tahulah kampung mana tapi dekat dengan Cameron Highland. Dan finally kami sampai ke kemuncak Cameron Highland. Sampai-sampai je kami pun apatah lagi terus check in hotel. Time ni kami pilih hotel Care Garden dekat-dekat dengan pasar lah. Tempat pasar apa ni? Beli-beli barang senang hati tu. Okey, harga pun dekat hotel ni pun sangat berpatutan. Semalam tak silap saya dalam 140 something ke 150 something. Boleh lah untuk kami 4 beranak kan. Dekat tempat kami duduk ni taklah sunyi sangat. Adalah orang. Tak adalah macam kita takut lah. Biasalah kalau ke Cameron Highland mesti kita dengar mistik-mistik kan. Okay. Lepas je kami loading barang, kami apa lagi merayau lah area-area sini. Yang sebaiklah hotel saya ni dekat dengan farm Care Garden ni, dekat dengan tempat ni saya pun lupa lah. Okey, ni lah tempat dia. Anak saya ni daripada hotel lagi nak tengok kambing. So kami bawa lah dia ke tempat ni. Nasib baiklah tempat ni dekat, betul-betul sangat dekat dengan kita punya hotel. Tak adalah kita penat kan nak berjalan, nak menapak, nak naik kereta lagi. Memang sangat-sangat dekat. Tak silap saya, tiket masuk untuk kami berempat, 2 dewasa, 2 kanak-kanak, RM31. Boleh lah, saya sekali kan kami datang. Okey, time ni macam biasalah. Setiap kali masuk dia akan bagi 2 free kotak makanan kambing tu. So bolehlah kita bagi mana kambing. Tapi saya rasa video ni terlampau panjang. Okey, kita tunggu next part 2 untuk sambungan video pergi ke Cameron Highland.